kalau dah datang dekat negeri Melaka, wajiblah try asam pedas orang Melaka. Jadinya Kak Jimla nak spill kedai asam pedas yang boleh buat korang jatuh cinta bila datang Melaka je mesti singgah. Mana lagi asam pedas orang kampung lah, betul-betul terletak dekat tengah bandar Melaka. Betul-betul berhadapan dekat Menara Tamin Sari ni. Kedai ni antara terbesar tau dekat dalam negeri Melaka. Dekat sini asam pedas dia memang rasa original orang Melaka. Bukan saja ada asam pedas, tapi ada macam-macam masak lemak cili api yang korang boleh dapat dekat sini, berserta dengan ulam-ulaman. Korang kalau craving nak makan asam pedas telur ikan, datang je dekat sini. Korang tengok udang galah dia saiz besar-besar tau. Kalau makan tengah hari dengan family ramai-ramai ni memang berbaloi sangat. Kedai asam pedas ni dia 2 tingkat tau. Yang Kak Cik makan ni dekat tingkat atas dah lah best. Tempat dia beraircon tau, walaupun pedas-pedas tak berpeluh. Dekat kedai asam pedas orang kampung ni, hidangan lauk pauk dia memang terlalu banyak. Korang rambang mata, korang pilih je nak makan yang mana. Bakar-bakar pun ada juga. Yang bestnya dapat makan cendol durian ni. Lepas dah kenyang makan asam pedas, kita layan cendol durian ni. Memang puas hati. Sambil enjoy layan view Menara Tamin Sari tu. Bagi Kak Cimla, kedai asam pedas ni memang terbaik lah dekat dalam negeri Melaka. So yang mana nak datang Melaka tu wajib singgah dekat asam pedas orang kampung ni nanti. Okay, bye. Assalamualaikum.